Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam kelas Pendidikan Islam, Pendidikan KAS tingkatan 2. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar satu tajuk baru yang berkaitan dengan istinja. Sebelum itu, kita lihat apakah standard kandungan pada hari ini. 6.1 iaitu istinja. Mari kita sama-sama lihat apakah standard pembelajaran pada tajuk istinja. 6.1.1 menyatakan pengertian istinja dan hukum. 6.1.2 menyatakan alat-alat untuk istinja. Apakah objektif pembelajaran pada hari ini? 1. Menyatakan pengertian istinja dan hukumnya. Yang kedua, mengenal pasti alat-alat untuk istinja. Dan yang ketiga, menjelaskan cara beristinja dalam Islam. Baiklah anak-anak, sebelum memulakan pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Semoga kita mendapat keberkatan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min qazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah untuk kami hikmahmu dan taburkanlah kepada kami rahmatmu dari gudang-gudang rahmatmu. Wahai Zat yang Maha Kasih. Amin ya Rabbal Alamin. Jom anak-anak, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan istinja. Istinja iaitu perbuatan membersihkan najis yang keluar dari kubul dan dubur dengan menggunakan alat-alat tertentu. Apakah hukum istinja? Hukum istinja adalah wajib. Jika tadi kita dah belajar, maksud istinja iaitu istinja keluar sesuatu daripada kubul dan dubur, sama ada kita buang air kecil atau air besar. Okey, mari kita lihat apakah alat-alat untuk istinja. Yang pertama, air mutlak. Apakah yang dimaksudkan dengan air mutlak tu? Air mutlak itu ialah air yang suci, bersih dan boleh digunakan untuk menyucikan segala jenis najis dan menyucikan diri daripada hadas besar. Dalam erti kata lain, air mutlak itu adalah air yang tidak bercampur dengan najis. Jom kita lihat contoh-contoh air mutlak. A. Air mata air. Air mata air iaitu air dalam tanah. B. Air hujan. Yang ni semua dah tahu. Bila hujan turun, dinamakan air hujan. C. Air laut. Semua tahu kan air laut. D. Air sungai. E. Salji. F. Embun. Air embun ni biasa kita akan lihat pada pagi-pagi di daun tu ada bintik-bintik iaitu air embun. G. Air paip. Kebanyakannya air paip adalah air yang berada di rumah kita. Okey, kalau tadi kita dah tengok air mutlak kan? Antara alat-alat untuk istinja. Okey, seterusnya selepas air mutlak tu kita dah belajar 7 jenis air kan? Jadi, seterusnya alat istinja yang seterusnya adalah batu. Batu tu mesti sekurang-kurangnya 3 biji batu atau 1 biji batu yang mempunyai 3 permukaan. Okey. Seterusnya, kulit kayu. Okey, contoh di sebelah adalah Ustazah tunjukkan kulit kayu. Kayu. Seterusnya ialah daun kering. Contoh di sebelah tu adalah daun kering. Seterusnya adalah tisu. Okey, tisu ni biasa orang guna. Kalau awak tengok di tandas-tandas kebanyakannya kalau kita berjalan di mall-mall, di sekolah banyak disediakan tisu. Tisu biasa orang guna. Untuk pengetahuan anak-anak murid sekalian, istinja yang terbaik, macam mana kita nak dapat cara istinja yang terbaik? Istinja yang terbaik adalah dengan kita menggunakan bahan kesat seperti yang Ustazah bagi contoh tadi, sama ada batu atau kayu ataupun alatan kesat yang lain. Kemudian selepas itu kita istinja diikuti dengan air. Mula-mula kita guna bahan kesat, kemudian kita basuh
menggunakan air. Selain itu juga, kita mestilah yakin bersih, iaitu yang dimaksud yakin dan bersih, iaitu hilang bau, warna dan rasa. Okey, seterusnya anak-anak, mari kita lihat soalan latihan untuk tajuk istinja ini. Yang pertama, apakah maksud istinja? Apakah yang dimaksudkan dengan istinja? Yang kedua, sebutkan 7 jenis air mutlak. Sebutkan 7 jenis air mutlak. Yang ketiga, apakah hukum istinja? Ingat balik, apakah hukum istinja? Dan yang keempat, senaraikan 3 alat untuk istinja. Senaraikan 3 alat untuk istinja. Ataupun soalan ini awak boleh download pada Google Form. Isi Google Form soalan yang Ustazah bagi di bawah. Di link di bawah boleh ambil soalan daripada Google Form kemudian jawab. Terima kasih kerana sudi belajar bersama Ustazah. Kita jumpa lagi di kelas akan datang. Sekian. Terima kasih. Jangan lupa untuk share dan like. Semoga pembelajaran kita pada hari ini memberi manfaat.